Tapi kau setuju lah dengan pendapat aku kan? Kalau apa-apa jadi dalam rumah tangga, salah tu semua suami. Aku tak setuju lah. Mana boleh bro. Kadang aku terfikir loh, kenapa kalau aku kerja gaji tak besar, kenapa kita gaji kecil? Kalau gaji kita besar, macam-macam kita boleh bagi kat bini. Sebab Allah dah letakkan kau sesuatu yang terbaik untuk kau. So kita nak beritahu kat isteri-isteri kita orang ni, isteri-isteri ya. Dan kita orang sebenarnya tak takut bini lah. Pada muka sini ditajakan khas oleh Dima Hand Shop. Madu asli terlalu mahal di pasaran. Dima Hand Shop, murah bye. Kini sehat, bukan lagi mahal. Pastikan madu asli, bukan madu bini. Ada modal kasih cah. You are listening to Berantai Podcast on Spotify. Don't forget to like, subscribe and share. Kasih cai. Let's go. Let's go. Anda sedang dengan Berantai Podcast on Spotify. Number one Man Mellow. Bukan. Aku tengah makan. Borak. Kau nak bincang siapa dong? Kau nak tengok video baru-baru ni? Pasal apa? Yang kau makan tadi tu. Apa tu? Mana ada saya video tu? Kawan dengan makan dulu. Bodoh Dia ni. letak kat kuas krim tu. Dia kacau. Cak baru ni. Tak ada baru dah lama lah. Tapi time kita record ni baru lagi lah. Pasal budak influencer ni cerai dalam live tau. Uish. Berat dah benda tu sebenarnya. Tak payah ush. Dia macam intense sikit lah. Aku agak duka cita lah nak cakap lah. Aku nak tahu benda tu sekarang konten ke apa? Tapi kalau kau sampai main cerai Melampau untuk man. marketing. Kalau konten, aku rasa Jabatan Agama patut ambil tindakan lah. Ini Kan bukan masa perkara aku biasa. mungkin diorang dah cerai sebelum ni dah cerai. Dia nak create isu. Faham tak? Untuk apa sian? Tapi kita tengok lah. Kalau dia keluar produk baru mungkin konten lah. Biasa macam tu lah dia. Biasa macam tu lah. Kadang marketing juga. Tapi kalau marketing kau dah mempermainkan benda-benda macam itu, Menormalisasikan perceraian tu rasa tak boleh lah. Kau gunakan perkahwinan sebagai marketing tu sial lah bagi aku. Sebab kau berkahwin, kau berjanji bukan dengan manusia sial. Betul. Kau berjanji dengan Allah tau. Dalam Masya Allah. Benda betul lah Puman. Aku nak peluk bini aku. Betul lah. Tapi betul lah. Itu kebahagiaan lelaki kau kena fikir tu. Kau masa nikah tu, kau akad tu, kau berjanji dengan Allah tau. Jadi kau kena setia dan sayang bini kau kerana Allah. Kalau kau kerana cinta, berapa lama kau cinta? Betul lah. Kau umur 30-40 cinta masih main ke? Tak. Itu maksudnya kau masa kau dah umur 40. Aku main lagi. Bukan. Main tak tahu lah. Main tu main lah. Maksudnya ada tak kau macam masa awal-awal bercinta, kau kan berbunga-bunga. Betul. Kau dah kahwin 10 tahun masih tak adanya berbunga macam tu. Betul lah. Ya sebab. Tapi kalau kau setia dan kau sayang sebabkan manusia, benda tu boleh hilang bro. Ya kita punya fizikal pun berubah. Kalau kau masih dulu aku suka dia sebab Kau tak payah handsome. muka macam tu. Babi dia je. Kita punya fizikal pun berubah. Betul. Tapi fizikal apa yang dia maksudkan aku tak tahu. Kalau dia pilih kita sebab fizikal, dah lama kita cerai ni. Cinta manusia akan mati. Cinta Allah kekal Cinta abadi. Allah kekal abadi. Tapi bagi pendapat kau macam mana berlakunya perceraian di live? Adakah patut kau rasa? Saya tahu lah. Kalau aku, pada aku salah satunya mungkin laki dia dah meletup lah. Dah lama pendam ke apa kita tak tahu betul lah. Benda tu betul. Mungkin laki tu dah lama tahan, simpan. Feminism belum. Feminism lah. Dia rasa dia lebih Kuasa lebih lah. berkuasa lah. Ni pada aku benda tu tak patut berlaku lah. Sebab penceraian ni, kalau aku bukan kita minta lah, tapi kalau pada pandangan aku, benda ni patut disimpan. Maksudnya belakang-belakang lah. Yelah benda yang aku tak puas hati dekat dalam tu. Ini satu Malaya bai. Benda kau dah gaduh, kau boleh live. Itu lah. Macam mana tak meletup je suami kau? Ni aib aku je. Kau masih nak live. Laki ni bila kena tekan-tekan. Patutnya bila ada pergaduhan kau suami isteri, tutuplah aib masing-masing. Janganlah kau pergi publish ke, kau pergi live ke, buat hal lah. Cakap pasal hadah lah, cakap pasal main apa benda entah. Aduh. Ya? Ada tu. Matang tu. Tak ambil tahu sangat lah cerita gini kan. Aku tak tahu betul ke tak lah. Aku main cakap je lah. Tapi memang ada dia kata pasal hadah, aku dengar. Pasal main bola lain apa tak tahu macam tu lah. Itu tak cakap kita baik.
Tapi tutup lah aib masing-masing. Betul? Kan? Tak elok lah. Benda ni pada aku dalam Islam tu dah ajar macam-macam perkara. Kehidupan harian kita ni sebenarnya kalau kita ikut jalan ni dengan cara kehidupan Islam tu adalah lebih baik. Lebih teratur. Dan tak perlu pun. Pada aku isu dalaman, isu dalam kain lah orang kata kan. Isu dalam kain ni kau cerita dalam kain lah. Jangan dicerita luar kain. Dia buat macam tu. Aku tengok ramai komen kan. Aku baru nak kahwin. Eddie lah. Uish, serius lah? Ada tu komen Yang itu tu. pun benar agak. Dia macam takut nak kahwin macam tu lah. Dia pula macam tu. Takkanlah semua orang yang nak kahwin jadi macam tu. Betul lah. Kau kena berfikiran waras. Aku silap bukan orang yang public dengan benda tu. Bagi aku bila aku tengok benda tu, dua-dua salah kat masa aku lah. Dua salah. Confirm. Satu yang tak pandai ajar gaib. Yang lagi satu, apa kau lain bini macam itu? Walaupun kau marah, janganlah cerai kata kau macam itu. Dia dah tahu dia tengah live. Tengah live kau pun tiba-tiba empas aku dulu. ceraikan kau. Kau santai, kau bagi cool. Pukul lah dulu handphone tu bagi mati. Kau cerai lah kat belakang handphone tak tahu. Bagi aku, kau akan buat kesalahan besar bila kau buat pilihan time kau tengah marah. Betul. Jangan membuat satu keputusan tengah marah. Jangan berjanji sesuatu ketika kau tengah gembira. Tak, ini betul. Sebab bila kau janji sesuatu masa kau tengah gembira, biasanya kau takkan dapat tunaikan janji kau. Dan bila kau membuat keputusan dalam keadaan marah, kau akan menyesali keputusan kau tu. Maksudnya time sedih boleh lah. Makan macam babi tau, pakai kecap tu. Macam mana? Kalau time sedih boleh buat usaha lah. Lagi kan? Berjanji. Apa lagi? Time gembira jangan berjanji. Kalau sedih elok janji. Ya, ni betul aku tahu. Maksudnya kau kena buat semua benda dalam keadaan tenang. Jangan dalam emosi lah. Jangan dalam senang emosi. cerita. Tapi betul apa tengah sedih. Kalau sedih tak apa. Saya janji. Kau akan buat betul-betul. Kau punya pasal lah kan. Alah, aku nak cakap banyak. Betul lah lo. Bagi aku macam ni lah. Sudah boleh. Untuk point sebagai siapa nama dia? Aiman tu? Aiman tak kisah. Aiman Milo. Aiman Milo. Dia sebagai suami kan. Kau kadang-kadang isteri ni memang annoying. Itu fakta man. Perempuan memang annoying. Aku tak Tak, ini ini- aku okey. Tak payah tak nak cakap apa-apa. tak payah nak cover lah. Ini kita Saya okey, cakap eh? gentle punya. Perempuan dia ada emosi. Ada waktu tiba-tiba dia meletup, ada tiba-tiba dia manja, ada tiba-tiba dia mengamuk ke apa kau tak tahu. Sebab tu kuasa talak dekat tangan suami, sebab suami lebih berakal. Jadi bila something jadi kau gaduh, perempuan kalau bagi kuasa talak, kau dah kena cerai berapa banyak kali lah. Kita jadi duda semua mat. Tak. Mungkin kalau perempuan kalau lelaki ke 3 kali. Kalau perempuan mungkin Tuhan letak 40 kali lah kot. Gila. Kau alih dia punya makeup pun boleh gaduh apa. Jadi sepatutnya kau sebagai lelaki kau kena Personal. bila kau marah kau duduk. Kau cool dulu. Betul. Bila kau dah cool baru kau fikir apa aku nak buat. Takut nanti kau main cakap tengah marah, lepas kau dah cool kau menyesal tu. Ya, lepas tu dah lah talak 3 kan? Tak ada dua. Dua talak Dia 2. orang tengah keliru. Dia dah cerai pertama, talak pertama. Ha. Lepas tu ni kali kedua, dia kata try talak 2. Adakah tambah jadi talak 3? Ha? Orang tengah keliru. Apa yang susah sangat hidup orang ni? Orang komen. Engkau dah cerai talak Satu pertama. tambah dua lah. Dia tu, dia kena macam tu. Apa benda main tambah-tambah? Kau ingat matematik ke? Cuba kaji balik, Bi. Tak ke betul? Dia setiap Tak. perceraian tu satu talak. Bukan kata kali pertama kau cerai, kau cakap talak 3. Itu terus batal, terus habis. Yang ni kau dah pertama, talak pertama. Lepas tu kali kedua kau talak 2. Dia macam kira jadi 3. Aku tahu betul. Tapi kau kena tahu, kita ada undang-undang. Setahu aku tidak. Walaupun kau cakap Kaji balik. Contoh kau mengamuk sini man, kau cakap bila aku cerai kata talak 3, and then kau pergi mahkamah, benda tu tak valid dengan kesalahan dia semua, kau tak boleh jatuhkan talak 3. Oh macam tu lah. Dia masih ada prosedur. Prosedur dia. Kira mahkamah yang akan memutuskan sah ke tak talak tu. Walaupun Terutama dia lafaz talak luar mahkamah. Melainkan kau pergi mahkamah, dia lafazkan talak, dia siap saksi apa semua, baru boleh. Saksi pun main peranan. Tapi macam dalam video tu tak main saksi tu. Ramai babi. Engkau saksi, Bi. Aku tak tengok aku tengok bukan masa live. Oh, wow. Aku tengok keratan video. Kalau aku tengok masa live, sah. Manalah aku tahu gila. Saksi pun ada syarat-syarat saksi, bukan sebarangan saksi. Ya, macam gila tak boleh. Aku rasa kalau saksi online je ni aku rasa tak valid kot. Tu ramai yang gila lah tengok. Benda siapa kau ni? Aku pukul kau makan ayam ke tu? Tak ada lah. Tengok siapa je live dia. Oh gila lah. Mana talak tak jatuh lah. Tapi tak, aku Kira kau dah tertarik. cakap semua gila lah yang tengok Aku tertarik yang pasal 2+1 tu. Macam mana dia boleh terfikir 2+1?
Aku baca aku jadi keliru. Setahu aku, talak contoh 1 dia dah rujuk, okey settle. Dia talak 2, tu dah kedua kalinya. Dia rujuk, dia boleh lagi 1 talak tinggal. Sebab tu kadang-kadang orang tua ni pesan, apa-apa pun jadi, kau marah macam mana pun, kalau kau nak cerai kau jangan talak sampai 3. Sebab apa, 3 tu nanti kau menyesal. Kau memang tak boleh bawa balik dah. Tak boleh buat apa dah. Betul, kecuali so bini kau balik, cerai. Tapi tu kira apa orang panggil Cina buta. Kalau kau kira macam gitu, contoh kau talak 1. Tiba-tiba kau dah bergaduh-gaduh besar, talak 3 je kan jadi talak 4. 7. 4 lah. Tak boleh macam tu. Dia tu talak kedua. Tak tahu tu. Aku tak tahulah. Apa agama aku. Tapi setahu jahil lah aku. setahu aku lah, dia jangan kau cross terus. Macam contoh kan dia kata kan, dia tak ada talak 1, tiba-tiba dia talak 2 terus. So dia ada tinggal 1 kali je talak lagi. Faham? Dia talak 2 lah jadi dia. Dia tak boleh nak reverse 1 lah. Faham. Contoh aku pipi. Aku cerai dengan kau pipi, talak 2. Okey, dah cerai. Lepas tu rindu pipi. Okay, kahwin balik kan. Pudus je. Gebur. Lepas tu aku cerai lagi. Kalau aku cakap tadi talak 2, Mana boleh. jadi 4 lah. Jadi 3 terus. Dia akan jadi 3. Jadi 3 terus. Walaupun kau tak ucapkan talak berapa, contohlah first kau ucap talak 2. Tapi kau yang kali kedua tu kau tak ucap talak berapa. Aku ceraikan kau contoh kan. Jadi itu dia tetap dikira pada 3. Aku tak suka lah ayat-ayat tu. Dia Memang. macam boleh main otak tau. Bahaya lah. Memang. Tapi tu lah, maksud aku pun muskil macam mana dia boleh terfikir 3 tambah 1, 2 tambah 1 lah. Bahaya lah ada benda. Tapi kalau ada mungkin lah kita punya penonton ataupun subscriber kita yang tahu pasal benda ni, boleh komen-komen kat bawah. ChatGPT ada apa? Tapi tolong lah, masalah family ni jangan bawa ke public. Betul. Lah. Kita tak salahkan. Perceraian tu memang dibenarkan. Betul. Walaupun Tapi, tuan tak suka. bercerai lah elok-elok. Betul. Jangan kau punya perceraian tu menyusahkan orang. Orang pula jadi berdosa. Dia betul ke ni? Entah Kau talak cerai. tambah 2 tambah 1. 2 tambah 1 Orang yang pening kau nak cerai. Tapi lah. yang tu boleh belajar bagi aku. Itu Memanglah satu benda belajar. yang boleh macam orang akan tahu. Yelah, kau nak cerai-cerai lah menyesal Tak orang. perlu juga aku belajar disebabkan kau bercerai. Betul lah. Boleh je aku belajar sendiri. Betul lah. Maksud aku jangan publikkan lah perceraian tu. Tak elok lah. Banyak lah kes-kes. Dan sebabkan Divorce kau. apa semua ni. Aduh, tak lah. Lala ada kubu pi. Aku yang backup lelaki, yang ni backup isteri. Dah kau pun ikut bergaduh. Lepas tu yang ni pula bergaduh. Netizen bergaduh sama dia. Siapa ada clan lah. Kadang kita ni orang kita ni lah, orang Malaysia ni terutamanya suka sangat. Heboh. Kadang aku pelik. Orang tu dia nak main perempuan lain ke apa, itu lantak dia lah. Kau tak payah nak sibuk. Tu lah, selagi tak main adik kau, tak sibuk lah. Why? Dia macam makan ayam. Betul apa? Dia makan ayam dia macam. Ayam kampung kan? Contoh, engkau duk sibuk hal orang ni, laki kau duk main perempuan lain ni. Bong kau ada akal. Jadi kau tak perlu ambil tahu hal orang, hal rumah tangga orang kau abaikan je. Macam aku cakap pasal DMA pada episod yang lepas. Kau abaikan, benda tu akan tenggelam dengan sendirinya. Betul. Kau jangan masuk campur hal orang. Kau cuba- pun belum tentu baik kan? Cuba kau bercerai, aku datang. Pasal kau bercerai dengan laki kau baik. Dah jadi hal kan. Jadi kau tak payah nak. Tapi kadang-kadang aku tengok dahsyat lah. Dahsyat, laki pun sama. Kau perempuan je. Bi. Ya, baik laki baik perempuan sama. Bergaduh kan. Berbala-bala komen. Aku cakap apa benda Syed. Kalau lelaki berbala dalam grup sebab kau orang bercerai, lelaki tu bodoh kata tak? Tapi ada loh. Itulah pasal. Itu tu memang tak patut jadi lelaki lah. Kau menyebut hal rumah tangga orang kenapa? Kan? Kalau aku pergi mampus ada. Kau akan ada anak. Kau akan ada isteri. Kau satu hari kena kat kau, terduduk kau. Terduduk. Terduduk man. Jangan sibuk hal perceraian orang. Dia punya rumah tangga suka-suka dia lah. Mungkin dia bercerai, nanti dia kahwin dengan orang lain, dia lebih bahagia daripada kau. Dia tak tahu. Tapi silap pertama dia orang yang public yang tolong. Itulah aku cakap. Yang tu kedua, yang orang respon tu kedua. Dia terpaksa bekerja tau. Netizen ni. Dia ada shift. Sebab dah ada kes kan. Tapi kau setuju lah dengan pendapat aku kan. Kalau apa-apa jadi dalam rumah tangga, salah tu semua suami. Aku tak setuju lah. Mana boleh bro. Kalau aku setuju tu. Saya neutral lah. Kau setuju benda tu Kalau lah. aku setuju. Sebab kau cakap kau ketua apa, bila dia salah kau lepas tangan lah. Yang lepas tangan. Kalau dia lepas tangan memang tu tentu salah lelaki. Maksudnya kalau apa-apa penceraian bagi aku, laki salah. Tapi Tapi kecuali dia kalau contoh bini dia main perempuan lain, main lelaki lain, itu. salah. Kau kena tanya kenapa dia main Normal tu. kenapa dia main lelaki lain? Kalau contoh lah, ni contoh. Aku bukan nak bertekak. Contoh dia memang komplit, besar semua. Okey. Tapi dia memang sundal ni. Kadang-kadang kau kena tengok tepi pula. Mungkin dia cari lelaki bukan sebab seks. Oh. Kadang dia main tu sebab dia dah ada hati main kat situ.
Mungkin sebab kau dah tak layan dia, kau dah tak care dengan dia cari lelaki lain. Aku tak. Aku setuju tu. Aku tak setuju tu. Sebab Macam aku mana? tahu ada mungkin dia cerai tu disebabkan macam Tuhan kata, jodoh baik untuk orang yang baik. Mungkin dia akan jumpa orang jahat dulu, baru jumpa jodoh yang baik. Macam tu lah. Aku pun menyampaikan statement orang baik untuk orang baik. Kau kena tahu baik tu dari segi macam ni. Bagi aku lah, baik untuk orang baik tu, baik engkau boleh tutup jahat aku, baik aku tutup jahat kau. Betul lah. Itu So betul. tu nama dia melengkapi. Dia ada maksud dia bukan je betul-betul baik. Ya. Daripada dia kecil tak pernah main. Bukan itu. Dia maksudnya mungkin time tu dua-dua tu dah berubah. Faham tak? Time tu dua-dua dah berubah. Itu baik tu baik. Sebab tu aku cakap, kau berkahwin, jangan pakai cinta bro. Kau Yang ingat, tu aku setuju. kau bernikah tu, kau nak berjanji dengan Allah. Jadi janganlah macam sikit-sikit kau nak libatkan benda lain-lain. Kau ingat bila kau berjanji, kau lelaki. Apa-apa salah dalam rumah ni, kau kena salah. Betul. Oi, tak. Salah. Kau tak kau komen maaf. Saya juri. Kita MVP lah. Kau dah Tak, apa tak. tadi? Saya neutral. Saya neutral. Kalau kau cakap tak, Saya terima pendapat kau dua-dua. jangan berani cakap diri kau ketua keluarga lah. Tak, bukan. Bukan, kadang kita dah buat sehabis baik. Ni bukan aku, ni bukan cerita pasal aku. Yalah. Ni pendapat kan. Kadang ada orang tu memang dah betul-betul baik. Lelaki dah perfect lah. Tapi perempuan tu tetap siut. Tetap siut. Maksudnya kau bukan pemimpin yang baik untuk dia lah. Tetap kau tak baik. Mungkin lelaki lain boleh Maksud bimbing kau dia. bukan pemimpin dia lah. Bukan tak baik kau pemimpin. Maksudnya bukan dia tak ada kan. Kalau kau tak dapat pimpin something dengan baik, kau bukan pemimpin yang baik untuk dia. Yelah. Tetap kau bukan pemimpin yang baik untuk dia. Mungkin kau baik untuk orang lain. Tapi kau bukan kau bukan salah. Itu maksud Yelah, aku. kau tak salah literally. Kau salah bukan. Ya. Tapi apa-apa jadi, kau kena tanggung. Kau ketua. Itu kena tanggung tu aku setuju lah. Okay, aku faham maksud kau. Tapi bukan salah lah maksudnya. Bukan. Kau jadi pemimpin dekat orang yang salah. Kau salah pilih Orang lah. yang salah. Maksudnya kau jadi pemimpin, kau salah lah macam tu. Tak nak. Stress jadi bini kau. Tak aku salah. Dan kalau lelaki ada salah, kalau salah betul-betul salah lah. Tapi kalau ada perfect, tak tahu lah. Tak ada benda yang kekal lah dalam dunia ni. Macam bagi aku macam kalau contoh kan, bini-bini mengamuk ke apa kan. Kalau bini marah ke apa, aku tetap aku salahkan dia aku. Kenapa aku biarkan benda ni jadi? Betul lah. Itu betul lah. Tu perlu macam tu. Sebab kau sendiri yang salah diri kau kan. Walau apa pun, kalau aku, kenapa aku tak didik dia tak buat benda ni lah. Macam tu, itu salah aku lah. Macam tu. Betul lah. Tapi isteri pun kena ada benda macam tu. So, itulah bila kau dah try pimpin-pimpin, kau pemimpin yang salah untuk dia. Kau lepaskan lah. Itu nama dia adanya perceraian. Isteri pun kena rasa macam tu. Kalau suami macam ni, mesti aku ada salah. Kena fikir. Itu pun ada. Kau kena tahu. Kau pemimpin. Isteri kau kena mengabdikan kau. Semua kena main peranan masing-masing. Bila kau jadi pemimpin, kau pimpin betul-betul. Isteri kau tahu yang kau dipimpin, dia takkan buat pemimpin dia bodoh-bodoh lah. Betul lah. Bibi jangan diam sangat. Okay, Diam dah. sangat. Sebab kalau kau tahu, aku pro dengan perceraian. Aku dulu konten kita semua cakap, kalau tak bahagia, cerai. Betul lah tu. Itu betul lah aku tanya aku. Jangan seksa diri lah bagi aku. Kau Bi? Kau ni kalau lepas tangan. Tolong bagi panas Saya panas, Wi. saya panas sebagai sikit. orang yang neutral. Tak ada. Saya terima kedua-dua pendapat. Kalau neutral tak buat podcast. Lepas ni kita jangan cakap topik pasal rumah tangga aku tak akan marah. Bagi mampu. saya merumuskan kedua-dua pendapat. Jadi saya dapat okey, kita kena meraihkan pendapat. Tak perlu kau jadi neutral. Pendapat aku, pendapat marah Iman aku. bukan. Dia tak perlu cakap aku neutral. Semua pendapat ada betul ada salah. Betul lah. Pendapat aku betul bagi aku, belum tentu bagi Milo. Betul lah. Kau jangan emosi bila kita berdebat atau bertukar fikiran. So apa pendapat kau? So apa pendapat kau? Aku tak salahkan pendapat Aiman. Bagi Aiman dia tak setuju dengan pendapat aku. Okey, itu betul bagi dia. Betul. Bagi aku tak. Aku tak boleh salahkan dia. So bagi Bibi, aku nak tahu jawapan dia. Dia yang bahaya orang natural ni. Bahaya, dia boleh jadi lalang Dia tau. boleh jadi lalang. Dia boleh ikut arangin. Dia Bahaya boleh. tu. Orang macam ni tak boleh, Man. Saya keluar daripada berantai. Tapi apa-apa pun jangan publikkan lah bagi aku. Itu lah. Itu tak banyak sangat isu rumah tangga sekarang ni kat media sosial. Sebab bagi aku dia sakral tau. Rumah tangga tu kau peribadi tau. Janganlah betul sampai lah. orang lain boleh tahu. Sedangkan kalau ada isu dalam rumah tangga pun Tuhan suruh kau lantik seorang yang dipercayai untuk kau bercerita Ini masalah. lantik satu Malaysia.
Satu Malaysia ada nanti. Sebab tu kita ada jabatan agama. Kalau kau malu cerita dekat mak bapak korang, pergilah kat Tapi jabatan agama. jabatan agama dia memang ada sediakan khidmat kaunseling. Korang boleh pergi ke jabatan agama mana-mana daerah korang, boleh minta kaunseling. Kau ceritakan masalah kau. Dengan diorang kau tak payah malu. Diorang hadap ramai gila orang. Dia Betul. tak peduli pasal hidup kau. Dia tak kenal pun kau. Tapi kalau kau ada artis, kenal lah. Tapi tak ada sampai nak heboh kat orang lain. Jabatan agama kot. Dia Sebab tak mengumpat dosa. Kalau masalah rumah tangga, silap baik kalau cerita kat mak dengan mak mertua ke keluarga. Tak boleh, tak boleh. Oh. Sebab macam mana pun Bahaya, mak tetap bela anak dia. Jadi itu pada aku lebih baik lah tu lah. Pada aku macam Alun cakap, pergi jabatan agama. Kaunseling kan. Kau dengar, kau cerita masalah kau. Jadi mungkin jabatan agama ada pendapat dia dan mengikut hukum jalan agama. Betul kan? Kalau cerita kat family pun, ada family side kita. Sebab Family side orang pakai hati man. Betul ke? Kalau orang luar dia pakai logik. Jadi orang yang macam contoh aku rasa aku betul. Bila aku jumpa orang yang tak kenal, dia dengar cerita, dia cakap, kau salah ni. Sebab dia tak kenal kau. Dia tak kenal kau. Kau cerita dengan mak kau sendiri, mak kau baik kat kau. Betul. Dia cakap betul, bini kau tak betul ni. Padahal bini kau okey je. Jadi bercerai betul-betul. Padahal boleh settle. Pada aku tu jalan selamat pergi ke jabatan agama kau. Dapatkan kaunseling ataupun apa-apa nasihat. Tapi kalau kau nak bercerai pun, kau kena hadap kaunseling dulu tau. Betul. Kebanyakan orang sangkut kat kaunseling tu. Sangkut Tak jadi. Tak jadi. Ramai juga yang cerai tu. Tapi walaupun dia dah rafas, sama. Tak boleh lafaz kat luar. Kau kena denda. Sebab tu je kan lafaz mahkamah. Lafaz cerai sepatutnya kena lafaz kat mahkamah. Aku tak tahu. Kau buat gugatan cerai. Nanti diorang akan panggil kau kaunseling dulu. Kalau dah kaunseling pun tak boleh belah, baru pergi jumpa hakim. Kalau jenis dah terlafaz kat luar, aku kena denda tau. benda Kau kena rujuk berapa? 1,000 2,000. Wah. Serius. Macam tu tak nak mengaku lah. Sebab Babi singai kau seorang je boleh lafaz. Bodoh bukan bini kau yang lafaz cerai. Bukan, contoh bukan aku. Aku tak nak benda tu sebab tu aku tak nak ambil poin dengan cerai. Contoh macam lelaki ni dah rafas cerai kat perempuan ni. Okey, lepas tu pergi balai, pergi jabatan agama. Kau tahu denda dia bila kau dah terlafaz tu. Kau tak nak mengaku lah, tak bagi tahu cakap bini kau tak cakap kita dah rafas, cakap je kita nak cerai. Tak mengikut mungkin contoh jabatan agama kata tak. Okey, jabatan agama kata okey kamu masih bersama tapi engkau tahu apa yang kau dah buat. Diri kau tahu lah. Jadi kau bermaksiat sepanjang kehidupan kau dengan jangan isteri menipu kau. lah bab ni. Walaupun contoh kau dah lafaz, lepas tu contoh kau dah terlafaz talak 3. Mengikut hukum dia betul tapi kau tak mengaku, kau cakap dengan bini kau tak kita sayang, masih marah biasa kan. Sepanjang itu kau bermaksiat tu, berzina tu. Bahaya tu. Tapi kalau syarat cerai kau dah lafaz kena ada saksi ya? Kena ada saksi. Tapi tentu tak ada saksi, kau dengan bini kau je. Itu aku cakap, dia kena ada saksi tapi mahkamah syariahnya akan tentukan lafaz tu sah tak sah. Kalau kau bagi tahulah yang kau dah lafaz. Betul je kan? Kamu kena saman lah. Kalau kau tipu, kau tanggung lah. Oh. Sebab dia melarat lah dosa contoh. Kau zina, lepas tu keluar anak tak itu sataraf. melarat lah. Itu jadi melarat. Jadi mahkamah yang akan tentukan talak berapa man. Ikut kesalahan. Jadi proses dia panjang tu. Ada yang orang dia pergi adukan untuk bercerai man. Pergi mahkamah cakap tak valid. Kau tak boleh cerai baik. Walaupun dulu dah benci dulu benci. Tak valid kau punya tuduhan. Macam kau nak tuduh dia ni lah tak valid. Kau tak boleh cerai. Kena kaunseling. Kena kaunseling kau. Dah kena basuh. Okey terus. Tapi kaunseling dia best ke? Dia tak adalah kaunseling ni. Kau itu bukan torture. Kaunseling. Dia sentuh balik jiwa lama kau. Yang tu best. Bagi aku best pun. Yalah, dia tak ada. Kau ni bodoh. Dia kalau kau mungkin kalau Libas kau tak ada. tak perlulah kau sampai tahap kalau kau rasa macam ada problem dengan isteri korang ke dengan suami korang, tak payah terus pergi jabat agama punya kaunseling. Kau jumpa dengan pakar psikologi ke, kau borak kan, kau luar kan. Boleh juga. Boleh je. Tapi best. Aku teringin nak pergi macam kaunseling rumah tangga punya. Walaupun rumah tangga tak ada apa-apa, kita bahagia tapi nak pergi. Kau faham? Ilmu kan. Kau nak ilmu, kau nak bagi benda tu macam sweet lagi macam. Sebab kadang kita ingat kita betul. Betul. Rupanya bila kita pergi benda-benda macam ni kita, banyak saya salah aku. Betul. Ada benda tu. Ada. Kursus-kursus rumah tangga ada. Ada kot. Kat masjid-masjid selalu buat. Oh. Sebab aku selalu tengok macam bini bersalin, lelaki urut apa tu. Itu benda. Itu tak payahlah benda. Ramai-ramai yang ramai-ramai. Ramai tu. Usap tetek. Kau tak tahu lah. Kau agak-agak Ada usap tetek bodoh. Ada bodoh sebab kan bini tengah mengandung kan kembang benda tu. Dia akan ada urutan tu. Oh, belajar urut. Urut. Takkan kau nak urut bini kau ada, contohlah kita 3 bogi. Tak agak-agak man. Bodoh. Itu kape punya kerja man. Kau tengok YouTube buat kat rumah seseorang dah. Malaysia tu. Ada. Ramai. Malaysia ada yang Tapi bukan mungkin Islam orang Melayu kan? tak ada lah. Oh, faham. Kalau kau non-Muslim okey lah. Tapi kalau kau Islam nak pergi gak beragak. Kau pakai ni lah. Apa tu? Tutup sikit lah. Pakai kemah. Pakai
Game apa senang. Benda tu bagus lah. Boleh spark balik kau punya hubungan. Yang itu okey lah. Kau buat kat rumah okey lah man. Kau nak pergi ramai-ramai segan pula. Tapi tu lah, spark tu penting tu. Penting spark dalam rumah tangga tu. Kadang orang macam, dah kahwin dah lama dah, biarlah. Ya, ais kena banyak. Ha? Spark ketum, bodoh. Oh, itu sebab bagi pekat ni. Tapi sebab dalam rumah tangga tu penting lah. Aku teringin tu kadang. Tapi tak, kita boleh buat lah company man. Kita buat company, kita kaji psikologi manusia, kita belajar kan untuk macam contoh kan, kau nak datangkan kembali cinta tu, kau datang, kita counselling, kita ajar macam mana kan. Oh, itu boleh buat duit tu. Itu kena degree fee. Tak payah degree pun boleh buat jalan punya. Spend time pun penting. Kadang kan kau tengok drama berdua sejam 2 jam pun, kau tengok drama Korea man, comolot apa? Spark Spark. Aku biasa kalau buat tu, bini aku tutup mata aku. Asal sama tu. Aku dah besar man. Cium. Mata aku kena tutup. Aku dah tengok. Ada sepupu seksi kan, dia tutup mata aku. Cakap tak tengok, dah tengok. Tapi mungkin bini kau tak bagi kau tengok dosa lah. Yelah betul lah. Tapi kau tanya bini kau, mata dia buka tak masa dia tutup mata kau? Dia tak pandang lah. Tapi tak biasa pandang. dalam TV biasanya perempuan yang seksi. Laki Ah, jarang. laki jarang. Takkan aku nak tengok Jangan cerita. tengok, jangan tengok. Takkan. Kena pukul lah. Takkan kau tengok cerita laki badan sadar. Memang tak lah. Aku tukar ni. terus. Game of Thrones Weh tak nak aku. Lepas tu kau pun cakap, abang dulu pernah macam tu. Spark man, spark. Dah nombor 3. Kena buat adik Anas. Kita isteri ni kita kena hargai. Kena hargai. Bagi sikit dong. Aku dah lama nak pergi pasal. Dia macam ni sedih sikit. Okay. Kita sebagai suami ni kena hargai. Buat semampu boleh kan. Jangan bila kau rasa kau suami macam isteri minta tolong jemur baju, basuh pinggan, kau aku lelaki. Dia tu rabak bawah tu keluarkan kau punya anak. Tu besar 10 cm. Bukaan 10 cm kecil-kecil tau. Jadi kau macam Tu berkorban lah. betul besar tu. Bersama bukan senang Kau bayar kita punya 1 cm. Ada 1 cm. Man kau berak tai. Man kau berak tai besar pun koyak tu man. Ui sakit tu. Jadi macam kadang-kadang kau sebagai suami betul ansur dengan isteri. Lagi-lagi macam kau balik kan, isteri kau penat, kau dia minta urut-urut. Jangan kau rasa kau besar kepala sebab kau rasa aku suami. Tapi tak ada lah macam tu. Ada orang macam tu. Ada man. Dia rasa dia terpaling suami. Dia rasa dia prioriti dia besar. Apa-apa macam aku suami kau. Tak perlu cakap macam tu. Macam dia tak suka dengan keluarga mak mertua ke, bini nak jumpa mak mertua, kau keluar, aku ceraikan kau. Gitu kau guna kuasa suami. Itu bila dah gaduh sangat lah aku rasa. Tak boleh lah macam tu. Kau dengar relax, awak keluar, saya ceraikan awak. Itu dia macam. Jangan gunakan kuasa kau sebagai suami tu jadi benda yang salah lah. Betul. Betul, Lagi zaman sekarang ni kehidupan mencengkam kita. Ui lah. mencengkaman. So nak tak nak isteri Hidup kena madani. kerja. Isteri kena kerja. Bila isteri kena kerja ni, kita sebagai lelaki kena faham lah. Kalau dia tak boleh masak, kita jangan paksa dia masak. Betul. Kalau dia tak boleh nak jaga anak, kita jangan paksa. Sebab dia penat, kita tahu macam mana penat kita bekerja kan. So kita, kalau tak boleh masak, kita beli luar. Betul. Macam itu bini aku dia, apa kata pillow talk lah dengan aku. Uish. Aku tak kisah benda ni, aku tak nak ambil tahu pun. Tiba dia kata, dia penat, dia kata macam nak masak tak larat. Sebab dia kena lipat baju, basuh baju semua dia buat. Sebab aku lelaki tak guna kan. Aku cakap dia terang. Tapi dia mengadu, dia kata kalau boleh nak kurangkan masak. Penat. Tak kisah, aku tak pernah kisah. Aku tak nak ambil effort pun dia tak masak suruh ni. Sebab aku tahu kalau dia tak masak, aku beli. Yang penting macam kalau aku suruh masak nasi, dia kena masak nasi. Tu lah, aku malas masak nasi tu. Masak lauk aku boleh masak. Lepas tu bila dia cakap itu, dia kata macam dia tak larat. Aku cakap kita bagi lelaki kena cakap lah. Aku faham macam mana kau penat kerja, nak kena jaga anak lagi. Sebab dia semua buat tau. Kita nampak benda tu. Sebab aku cakap aku nak cerita macam malu lah sebab pakai bahasa kat abang. Cakap aku kau lah. Cakap macam Sebenarnya bukan kau yang penat sangat. Sebenarnya aku yang tak guna cakap macam tu lah. Sebab aku tak tolong. Sebab aku dah tolong habis mampu. Aku dah sakit. Aku bertolong tahap tu je. Kalau aku penat aku tak tolong macam tu. Tapi kalau kau tak nak buat apa-apa, cakap penat. Kalau penat cakap. Biarkan dia. Biarkan dia. Jangan kira bagi toleransi lah maksudnya. Toleransi betul. Tapi aku cakap melainkan kalau kau tak kerja, kau duduk mengangkang, itu lain lah. Itu salah satu faktor lah. Macam aku, kalau aku selama aku berkahwin man, kalau aku tanya isteri aku berapa kali dia basuh baju, basuh pinggan apa semua, boleh dikatakan jarang gila. Sebab aku serba-salah. Ui, kau lelaki yang Kau baik. bayangkan aku terlalu aku serba-salah man. Dia sebab level ni tau. Engkau sebab kurangnya aku, bini aku terpaksa kerja. Faham?
Jadi sebabkan aku serba salah, kau jangan buat apa-apa. Yang lain biar aku buat. Macam kalau aku tak pernah kacau bini aku tidur malam. Oi. Sebab aku Maksudnya anak apa-apa bangun, apa benda. Okey, faham. Kau ajak main lah. Kau ajar. Tak ada, aku nak tahu. Tak boleh doh sebab mindset kita lelaki kalau boleh kita nak isteri kita duduk rumah. Betul. Tapi nak buat macam mana man? Zaman sekarang kan. Mencekam. Bagi aku semua lelaki nak lah bini duduk rumah. Ya. Betul, semua lelaki nak. Cita-cita dia lah, macam nak bini ada kat rumah biasa. Lepas tu lelaki pun kalau boleh tak nak kerja. Aku pun betul tak nak kerja, aku nak duit ni duduk rumah sama kan. Macam-macam boleh buat tu. Dah semua cakap itu. Tapi pokok pangkal dia kita kena bertoleransi lah. Itulah hidup Give and take lah. Kadang-kadang kita ni buka barang-barang apa? Baragas. Baragas muka kadang-kadang. Tapi bila dengan bini ni kita lembut tau. Sebab tengok bini lah. Kalau jenis bini melantun, aku rasa lelaki bakal melantun macam kes yang kita bincang tadi kan. Aku bersyukur dapat isteri yang dia satu je kelemahan dia kita man. Sebab dia lahirkan anak kita. Itu satu lah. Aku macam apa-apa pun aku tak boleh man. Kalau macam nangis betul. Macam kadang aku terfikir loh, kenapa kalau aku kerja gaji tak besar, kenapa kita gaji kecil? Kalau gaji kita besar, macam-macam kita boleh bagi kat bini. Sebab Allah dah letakkan kau sesuatu yang terbaik untuk kau man. Kalau fikir dalam itulah dia. Sebab kalau Allah mungkin kalau kadang kita mesti pernah terfikir kenapa aku tak kaya kan. Kalau aku kaya kan bukan kata anak bini mak kita lah. Kawan-kawan kita pun kita masuk sekali kan. Betul, kita sebab belanja. kita tahu kan hidup susah macam mana. Tapi mungkin Allah letakkan kita pada tempat tu supaya kita bersyukur. Dan mungkin kalau kita kaya kita lupa diri kot. Betul. Aku rasa aku punya pemikiran kan. Mungkin kalau aku kaya betul-betul macam ahli syukri lah. Aku jenis kalau panas dah mampus lah sepupu tak guna. Kalau macam aku rasa just belum sampai lagi je. Hidup ni satu perjalanan kan. Mungkin kau kat tengah-tengah lagi. Dia bukan tak bersyukur, dia kita cukup. Apa yang kita ada cukup. Tapi andai kata kita ada rezeki lebih, orang lain pun selesa tu. Sebab itu memang sifat manusia man. Kita semua nak sekian something lebih. Tapi itulah kita berusaha lah. Apa Tuhan bagi kita terima. Betul lah kan. Atau pada usaha. Takkan kita dah buat-buat kan. Tuhan tak bagi apa yang kita nak, kita memekak pula. Maksudnya Tuhan tahu itu tepat untuk kau. Kau terima je lah. Okey dong, kau ada tak pesanan buat isteri kau? Kan aku pula menangis. Dia dah tengok sampai hujung ni loh. Dia dah cerita kau bertahan kata dia kan. Dia dah macam Tak ada apa bagi lagi apa kau nak ucap lah. Terima kasih ke apa. Sempena hari ibu yang baru lepas ni. Tak boleh man. Itu kafe punya. Tak ada. Okey, sempena hari-hari lah hari ibu. Cover balik. Kafe punya. Hari ibu time dia lahirkan kita nak sulung. Tahu tu. Salah tak salah. Kita tak ada bertahan kan hari ibu tak. Okey. Wish lah sikit. Aku tak ada cakap apa lah. Cuma macam jasa dia tu. Aku tahu kau ada dalam hati kau ada benda kau nak cakap dalam bini kau. Cakap je lo. Tak betul. Aku bagi pipi dulu lah. Cakap je lah Bi. Aku mampu ucap terima kasih atas apa yang dia sanggup bagi kat aku atas apa yang dia lalui. Aku dah cakap sebelum aku jujur aku cakap. Sebelum aku kahwin aku pernah cakap dengan dia. Kalau kau sebelum aku bertunang ni aku cakap kalau kau sanggup hidup susah dengan aku kau kahwin dengan aku. Kalau kau rasa kau tak sanggup hidup susah kau tinggalkan aku sebab aku tak nak siksa orang aku cakap kan. Tapi disebabkan dia sanggup bersusah dahulu dengan aku mungkin satu hari Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan doa aku supaya aku senang sesenangnya aku dapatlah. Orang kata jadikan dia sebagai balas balik bakti balas jasa dia kan. Sebab macam mana Iman pula? Tak apa lagi kau ada lagi tapi. Dah. Itu je pada aku hargai apa yang dia buat kan. Macam mak mentua aku pun tak ada masalah dengan aku. Semua okey kan. Jadi alhamdulillah syukurlah apa yang Tuhan tetapkan pada aku alhamdulillah semua dah cantik. Aku tak perlulah nak tambah-tambah sangat nanti bongkak pula kan. Lagi lah. Kadang-kadang isteri ni insan yang sangat penting untuk kita man. Betul. Apa yang kalau kau rasa macam contoh lah satu masa ni, ni nak last masa aku dengan kau ni. Apa kau nak cakap dengan bini kau? Kau nak cerita pasal kau. Betul lah pasal. Contoh ini terakhir. Apa kata-kata terakhir kau nak cakap dengan bini kau? Aku kadang selalu fikir berapa lama lagi aku nak hidup ni Berapa lama yang aku dapat hidup? Cantik. Ya sebab dia dah ada sakit, dia dah ada macam-macam dunia tu. Kita tak tahu kan. Tak tahu. Betul aku fikir macam kalau dia hidup seorang macam mana Tapi aku yakin Tuhan akan jaga dia. Cuma aku nak pesan dekat dia. Dah macam warkah pula. Boleh man. Bukan warkah. Kita tak tahu bila kita Wasiat. mati. Aku cakap terima kasih lah sebab dia terima aku.
Yalah, aku tak Mula tu aku dah terima kasih Timah walaupun aku handsome. Betul lah. Masa tu lah. Betul. Masa tu lah long kau ni. Betul. Okay, terima kasih sebab terima aku lah. Maksudnya tak memilih dari segi keluarga aku apa semua ni. Terima kasih. Lepas tu terima kasih juga sebab dia sebelum kahwin lain tau. Dia dah terima aku masa sebelum kahwin tu memang sebab nampak macam ya kita beria tunjuk effort masa nak bercinta tu kan. Cacar rajin. Tolong bapak mertua ni, tolong tu, tolong Aiman ni. tu air padi. Nampak rajin lah. Bila dah kahwin ni nampak true colour perangai aku yang sebenar. Membajak dia dulu Aku kat sawah malas kat ke Kedah. apa kan. Untuk pokok ni. Aku ketum. Dia selalu masak tau. Tu dia still terima sampai sekarang. Dah berapa tahun aku? Berapa tahun lah? 5 tahun dah kita. Kau 4 Anak aku dah 4 tahun. Maksudnya aku dah 5 tahun aku rasa. 5 tahun. Lupa. Sampai lupa tau berapa tahun. Tapi kau dah lepas phase 1 lah. Kau Phase percaya satu. benda tu? Aku rasa benda 5 tahun terawal tu memang Kenapa kau, 5? Kenapa tak 3? Kenapa tak sebab 10? kau dengan mak bapak kau umur 25, kau umur 26 pun kau masih ada gaduh-gaduh. 5 tahun tu sebenarnya waktu yang singkat untuk kau kenal orang luar. Oh, maksud kenal lah. Faham. Dia tak boleh samakan dengan kawan. Jadi yeah. orang kau tidur sebantal, kau akan nampak true colour dia slow-slow. Macam mana kau nak adapt macam benda tu 5 tahun tu. Ada orang setahun settle. Betul. Ada orang 10 tahun pun tak settle. Betul. So aku cakap terima kasih sebab terima. Terima kasih sebab melahirkan apa semua. Bini aku sampai cakap dia tak kisah nak anak berapa orang, tapi dia tak larat nak masak tu je. So aku harap, aku cakap dengan dia lepas ni kita ambil bibik lah. Hai, cantik. Aku pun cakap man. Aku punya planning kan. Satu hari aku nak ada baby. Ui, ya doh macam Singapura. Oh, Ui, semua diorang ada bibik doh. Ada helper, dia panggil helper lah. apa lah kan. Maksudnya diorang Memang datang hari-hari lah macam tu lah. memang ada kat rumah. Oh, bibik lah tu lebih kurang. So kerja diorang, mana diorang bahagia lah lelaki bini kerja orang tak ada curang-curang apa semua. Dia Kerja fokus relax. di diorang Di lah. diorang je boleh baiki diri apa semua. Tu best tu. Tu best. Satu masa nanti kalau kaya aku nak tu lah. Jadi kita kalau lelaki bini kerja pun balik dah ada masak. Baju settle kan. Apa yang muda-muda okey ke kan? Bodoh. Kau baru cerita bini lah apa dapat muda. Bodoh kau ni. Tak, dia masa aku. Dia ada plan lah. True colour. True colour. Hai. So aku nak cakap terima kasih lah kat isteri aku sebab Tapi Aiman ada pernah curhat. Apa? Dia pernah cakap dia apa, dia ada pasang niat dulu dia nak kahwin dengan bini dia sebab apa? Dia nak bantu family Oh, bini yang tu dia. satu. Yang tu. Aku memang selut lah. Tak, yang tu. Jarang doh orang nak. Ya, kalau aku dan kau susah, contoh lah, kalau kau susah, kau yang susah, bukan aku susah kan. Tapi Aiman dia nak bantu. Dahsyat tu. Aku bila aku ingat balik pasal benda tu, aku terbaca satu benda orang cakap tau. Kalau kau kahwin sebab cinta, cakap dia. Kau kahwin bukan sebab cinta, sebab itu kau tak kekal. Tapi kena sebab kesian. Sebab apa? Tuhan ni dia kita perlukan dia punya kesian. Kau faham tak? Yang mengasihani. Yang kesian. Sebab bila macam kau dah berdosa, kau tak nak dia adil sebenarnya. Kalau Tuhan tu maha adil, macam mana contohlah kau banyak dosa, Masuk syurga juga. yang tu tak adil lah Tak adil sebenarnya. lah untuk orang baik. Dia kesian. Sebenarnya kesian tu benda yang penting. Kalau bila aku dengar benda ni aku macam, uish, baik ke benda tu? Ya. Tak salah lah aku kesian. Sebenarnya aku salah aku kesian kat dia. Ada orang kata kau jangan sebab kesian kau ni, jangan. Ada orang cakap yang tu sebelum ni. Tapi bila aku dengar ayat tu aku macam, wih, yang macam kesiannya kuasa. Itulah. Sebab itulah sebelum surah pertama Al-Fatihah pun mesti dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Memang ada isi ya. Betul tu. Aku kata pasal maha adil tu. Cakap kalau kau nak ke Tuhan adil dengan kau? Yelah, mati kau tu. Wih, jangan tu. Kalau kau betul-betul nak Tuhan adil, mati kau tu. Mati sebab kau dosa kau banyak. Ya. Kau bersyukur lah kau sekarang tak kena yang sikit-sikit terus kena azab kau tu. Betul. Tak macam zaman Nabi dulu kan. Itu yang aku macam pantang orang cakap. Kalau aku adalah berepak-repak dengan orang yang agama lain daripada kita lah kan. Dia cakap Isim kenapa? Tak kisah Tak lah kisah. kan. Dia macam kenapa kalau Tuhan tu baik, kenapa ada orang masuk neraka? Dia cakap kau kena tahu Tuhan tu maha adil. Orang dah turun terbalik semayang, dah buat baik, engkau panggil macam sial, kau masuk sama-sama tempat ke? Tak adil lah untuk orang baik. Tapi pengakhiran bila di mana dalam sebesar zarah dalam hati manusia itu Ada iman lah. mengekalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akhirnya akan ke syurga juga, cuma lambat cepat lah. Betul. Cuma kena celup dulu lah. Jangan Kan? cakap. Celuk kejap pun. Kau aku Itu bakal bukan lighter celuk. kat titik kau. Sebab kita akui kita adalah pendosa. Jadi Betul lah. benda tu kita dah nampak vision dia. Cuma dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim mungkin kita akan diangkat terus ke syurga. Amin. Betul. Tu je lah. Okay, aku dah, pipi pun dah. Alung lah.
Apa yang kau nak ucap kat isteri kau, Long? Bagi Long. Kalau aku lah, untuk isteri aku nak cakap terima kasih jadi partner the best lah. Oh. Kita orang jenis saling tutup aib masing-masing, saling tutup lubang masing-masing. Maksudnya aku ada kekurangan. Okay. Kalau lubang tu bukan tutup, bodoh. Itu aku masuk. Maksudnya ada kekurangan. Tak payah masuk. Tak payah nak bagi tahu tu kau masuk. Orang tahu lah. Dia suka. Macam pipi hari tu kan. Aku pernah mesti laka. Maksudnya ada kekurangan masing-masing. Okay. Yang kurang dia aku cover, kurang aku dia cover. Dan nak susah lah. Kita kadang ala B40 gaji berapa, kadang ujung bulan Betul. ujung bulan sesak kan. Betul. Tapi kadang saling, sebabkan kau punya isteri kau saling macam redo, tak apa, ada nanti. Ada. Itulah macam bersyukur, doa bini pun aku bersyukur juga. Betul. Isteri kan selalu berdoa. Selalulah. Tak berdoa gerib balik dia. Kau doa sekarang. Lagi apa lagi? Terima kasih. Itu je lah. Terima kasih aku tu Terima kasih. besar maknanya. Besar. Yalah, bukan terima kasih macam Aku kita akan beli cuba kedai. sedaya upaya aku lah. Apa aku boleh buat, aku buat. Kalau kadang-kadang Apa salah kau kat isteri kau? Salah aku. Aku tak tahu lah. Itu isteri aku lah. Kau sendiri rasa, kau cakap, kau mesti kau rasa kau ada salah. Aku punya kekurangan satu lah. Mulut aku lah. Mulut kau lah, suka lepas ke apa? Tak, aku tak tahu kawal tone lah. Oh, dengan dia, walaupun berdua dengan dia. Padahal benda tu bagi aku biasa. Macam kalau, jom lah. Nanti. Oh, okay. Benda tu bagi aku biasa. Macam kita-kita lah. Kita lah. Nanti lah. Tapi dia terasa Dia lah. terasa lah, dia macam cakap terasa. Kan dia diam je. Dia macam, macam tu lah. Sebab kadang, dia orang tak datang daripada circle yang sama. Betul lah. Patutnya aku kena berubah slow-slow lah. Tone tu dah tak boleh guna dengan bini lah. Itulah problem aku lah. Dia give and take lah bagi aku benda dulu. Sebab kau daripada keluarga kau, dia daripada keluarga dia. So kau punya tu memang dah macam tu. Dia dah macam tu. Kau kena terima dia, dia kena terima kau. Macam tu lah. Kau tengok aku. Ke dia kena ubah, aku kena ubah. Boleh nak ubah tapi jangan sampai mendesak kau. Dia Faham jadi tak? stres lah. Jadi stres. Macam kalau dia mungkin satu sisi tu salah. Macam aku nak kau ikut apa yang aku nak, tapi kau tak pernah ikut apa aku nak. Mungkin itu tak ngah. Contoh macam Daus lah. Contoh bagi Daus, family dia jenis makan. Banyak. Bukan. Contoh dia, Habis? Daus dah diajar daripada kecil makan tak basuh pinggan. Contoh. Bini dia, siapa nama bini dia? Ain. Ain lah. Contoh Ain ni jenis kat rumah memang mak bapak didik depan makan basuh pinggan. Tapi bila diorang dah kahwin, dia tak boleh nak marah Daud tak basuh pinggan. Padahal dah terbiasa apa. Ya kau kena ubah lah. Macam aku jenis karakter yang lepas makan aku mesti akan basuh man. Bini aku pula dia akan letak je. Cuma dia buang sampah je. Okay, faham. Dia mindset macam letak lah sampah. Kumpul-kumpul nanti basuh. Nanti basuh. Aku tak suka macam tu. Jadi daripada aku bergaduh bebel, aku basuh je lah terus. Jadi bini Daus dia kena tinggal lah dalam tu, tak payah basuh. Patutnya dia macam, dia tahu Daus tak basuh, dia alang-alang kan, tengah Daus letak satu pinggan, kau bawa pinggan kau dua, kau terus basuh. Kalau kau biarkan, dah jadi dua, Daus tambah lagi 3. Dia makan 5 hari sekali. 5 hari sekali. Kalau kau tak basuh, ada 7 pinggan dalam tu. Faham. Macam tu lah, kena terima lah kekurangan. Saling tutup lah. Kau dah tahu suami kau dekat sini dia Terbang kurang. lah. Aku cover kau ni. Patut aku pula kurang ni, kau cover aku. Ada macam tu lah. Bibi tak cakap lagi apa yang dia salah dia. Apa salah kau? Bini nak habis baru lah. Tak begitu tak biar lama. Biasa Ini lah. 43 dah ni. Tak, Special betul. episode Special lah episode untuk isteri isteri. tercinta. Mungkin aku satu lah kesilapan aku malas. Satu aku Malas, susah. okay. Susah tu bukan kesilapan. Ya, mungkin kesilapan. Masuk aku tak mampu nak memewahkan dia macam tu lah lebih kurang. Tu je dari segi perangai tak ada. Tak aku nak dari segi perangai benda tu. Aku baik Aku apa. rasa baran tu kena mention lah. Ada baran ke Aku ada. jarang marah bini aku. Oh, dengan Jarang. bini tak. Aku orang luar aku selalu marah. Oh, jadi dia lepaskan kat orang luar man. Tu yang kau kimak dia bila kat luar. Dia pipi dia satu dia kalau Mangsa. dia pipi kalau dalam kereta dia lain kereta dia. Oh, dia kalau pegang steering, kau kimak babi semua keluar. Betul. Lagi yang potong tu Cina. Sial! Tangan terus naik tau. Bini dia diam tau. Diam, dia tahulah. True colour. True colour. Nah, aku kalau orang tak salah aku tak marah. Kan? Kalau contoh kau tak salah tak kata tiba kau apa ni long? Tapi tu normal lah. Aku rasa sebagai seorang yang bawa motor, Bawa kereta bila kau bawa kan. kereta dia akan jadi macam tu man. Ya betul. Sebab dia dah biasa kena tau. Jadi kau macam ini kalau ada motor ni kita fikir macam tu kan. Dia Macam- kalau kau buat salah lah. Padahal kita try santai man. Tiba-tiba ada orang bodoh, kita macam pantek lah kau. Ya, aku kadang-kadang kan hari ni aku dah niat aku keluar rumah, aku tak nak marah-marah. Nak aduh, macam aku cakap kan, macam mana aku tak marah?
Pagi-pagi dia buat kimak macam ni kan. Baran lah. Tapi yang selalu slow down kau marah kau tahu apa? Bila contoh orang, weh babi. Sekali tengok, perempuan. Ya. Slow terus. Dia macam perempuan. Lepas tu pakcik tua kan. Apek ke tu tua kan. Macam Aduh. Kalau muda boleh pukul. Sebab tu ada orang kata nak pilih suami, cari yang tengok time dia buat kereta macam mana. Tapi benda tu tak betul. Kadang orang terbarang nak kereta je. Kalau luar dah okey. Nah, aku tak pernah marah bini aku. Serius aku tak pernah. Apa tak cakap? Tapi dulu macam tu lah. Masa aku awal kahwin, bini aku macam apa benda mengamuk. Sekarang man, daripada dia reda kat aku, baik dia join. Macam contoh aku marah ni, yelah dia ni, apalah dia join. Jadi benda tu jadi aku macam, oh relax Dia akan ikut lah. dia Macam tu cover lah. aku Toleransi itulah toleransi Toleransi, mula. Kau akan bersatu kat lama. hidup tu macam roda. Tapi So sekarang kita nak istilahkan yang kita sebenarnya. Kenapa lu? Kenapa? Kau kongsi-kongsi lah sikit. Apa tadi kau cakap separuh atau kau gelak? Aku cakap roda tu pula. Tapi kalau orang pijak brake tak bergerak, aku nak cakap tapi macam tak kelakar ni. So itulah episod kita orang pasal isteri lah. So kita nak beritahu kat isteri-isteri kita orang ni, isteri-isteri yang kita orang sebenarnya tak takut bini lah. Tapi tak takut bini, tapi bini. Senyap. Dia macam yang ada satu video yang dia ramai-ramai. Kami tak takut bini. Dia terus So korang kalau cari madu boleh cari dekat TikTok. Ada skrip kat belakang daun. So korang kalau nak cari madu tulen, korang boleh pergi ke Dima Hand Shop, link ada kat bawah. So korang boleh follow TikTok dorang dekat @arlegacy. Dan kalau kami ada terkasar bahasa, tersalah bicara, kami mohon maaf. Dan ini saja untuk episod kali ini. Kita jumpa korang episod akan datang. Tak ada modal. Tak ada modal. Goodbye. Kita nak cakap next episode. Next episode.